Okey, cik. Abang. Okey, assalamualaikum. Abang sebenarnya abang dah mandi. Tak mau, tak mau. Kan dia abang dah mandi tau. Abang dia tak mau dah, cik. Abang dah mandi dah. So, hari ni abang nak buat sikit makanan dekat Asing. Tak mau. Dekat ni. Dia tak tahan, dia tak tahan, dia tak tahan. Dia tak tahan, dia tak tahan. Dia tak tahan. Diam. Diam. Abang tak mau marah depan orang Diam. So abang beli ni, abang dapat nasi ni. Nasi ganda. So ada follower bagi tahu ancok-ancok kan. Dia punya ni. Senang nak makan kan. Tu dapat. Tu. Diam, duduk. Abang kata dah, abang tak mau marah depan orang. Dia dengan cakap je semua. Hari biasa dah dapat ni. Ramai follower dia kata apa tu, anjing tak pandai makan apa ikan. Tulang lekat kan. Okay, so ni. Diam sayang. Kau nampak tu? Tidak diam. Duduk. Wah, tu. Belah sini ke, belah sini ke. Daging makan ada macam daging ni. Ni ada sisa makanan sikit. Daging tu. Duduk. Tengok tu. Duduk. Diam. Duduk diam. Duduk ni. Apa ni? Dia lapar ni. Abang bagi kat Asing ni makan hanya untuk sekali sehari je. Abang lepas ni abang akan buat full video story kisah pasal Asing daripada mula-mula orang main buang kat sini sampailah jadi macam ni. Nampak ni. Dia dengan cakap je kan. Diam. Okey, pandai. Pandai. Asing pandai. Asing pandai. Daripada kecil abang bela dia. Abang dah pernah dulu terlintas nak buang dia kan. Sebab dah jalan sini kan perkampungan orang Melayu kan. So jadi macam ni lah. Lepas tu lah kali abang pergi buang, dia buat muka kesian. Lepas tu tak kat market tu abang kata tak boleh ni. Dia terpaksa buang, dia kata awak balik. Jangan ni dah besar ni lah. Ini memang salah satu haiwan geram abang. So bismillah, makan. Dengan tu. Buat makan. Tu lah abang tak buang. Tapi dia makan je tulai ayam, cuma tulai ikan aku tau. Mungkin tulai ikan dia macam takut lekat kan. Okay, so gang, abang. So gang, alhamdulillah. Terima kasih yang mana tonton video Asing tu. Ramai semua follower dia. Alhamdulillah. Hanya seekor haiwan, seekor anjing ya. Memang ramai orang minat. So, tunggu next video abang akan update kisah si Asing. Tempat ni pun dah clear dah, apa tengok. Sini. Clear dah. Barang-barang pun semua dah angkat dah. Tuan tanah pun dah buat iklan dah untuk dijual. So tinggal sikit-sikit lagi nak kutip barang-barang abang. Di mana perlu buka lagi buka. So kan, kita tunggu update. Abang akan apa tu? Buat angkat si Asing ni. Yang ni duit yang beli nasi makanan Asing ni. Follower Asing yang bagi. Terima kasih yang bagi nak belanja Asing makan. So kan. Assalamualaikum.